Assalamualaikum kepada para YouTube semua Hari ni aku berada di pantai Pasir Lanon, sebuah pantai yang terletak di Kampung Penyambung, Mersing. Okey, pantai ni sebenarnya dulu memang nama dia memang Pantai Pasir Lanon. Sejarah dia dah dulu, lepas tu nama dia tukar kepada Penyambung pasal dulu memang ada lanon kawasan ni. Lepas tu mungkin kat orang kampung kat sini agaknya suka menyambung ayam. Dia orang pun tukar nama, letaklah Penyambung agaknya. Begitulah hikayat kisah pantai ni lah. Okay, pantai ni memang tenang gila geng. Memang samalah macam aku pergi yang dekat dulu dekat apa, Terengganu tu kan. Dia punya birunya air tu samalah macam dekat Terengganu tu. Okay, ni aku dengan anak saudara aku sajalah main pantai ni kan. Tak ada orang yang nak main. Yang nak layan dia dua orang ni, terpaksa lah pakcik dia ni melayan kan. Okay, dekat sini memang tempat ramai jugalah orang mancing kat sini kan. Ada sebenarnya kaki-kaki pancing kat sini. Tu ada yang tengah mancing tu, tapi macam tak tahulah air kurang elok ke. Ada yang dah lari juga tu. Okay, kalau korang tengok dekat depan ni semua banyak pulau Memang kawasan sini memang dekat Mersing ni memang banyak pulau. Antara pulau yang paling cantik, paling indah, Pulau Tioman lah kat sini kan. Dia ni Pulau Tioman, dia terletak di antara sepadan Johor dan Pahang tapi dia lebih border pada Pahang lah. Okay, antara pulau-pulau yang ada dekat Mersing ni, Pulau Rawa, Pulau Besar, Pulau Tengah, Pulau Sibu, Pulau Tinggi, Pulau Aur, Pulau Pemanggil. Ada jugalah yang pulau tu orang gelar dia Pulau Babi. Aku tak tahu mana satu yang dia panggil Pulau Babi tu. Sama ada Pulau Pemanggil ke ataupun Pulau Rawa. Tak tahulah, memang tak tahulah bentuk dia macam babi ke, tak tahulah tu. Kenapa dia orang panggil Pulau Babi kan. Okey gini geng, kasih layan budak dua orang ni. Pulau Mersing. Okey geng, Pulau Mersing Pantai Pasir Lanon. Boleh tahan lah tempat ni. Kalau kau nak pergi, memang sebiji macam dekat Thailand lah, lebih kurang kan. Tengok laut dia. Bule pun ada bule. Itu dekat Terengganu ni dekat Mersing. Kawasan sendiri. JB Mersing. Okay geng, stay tune. Okay geng, settle main tepi pantai Okay geng, jom aku ajak korang naik tepi naik atas bukit ni sekejap. Kita tengok view daripada atas bukit ni. Tempat ni memang viral lah. Memang ramai lah kalau dia orang datang ke Mersing ni. Memang dia orang budak-budak motor. Biasa dia orang akan ambil view dekat atas bukit ni. Tempat ni macam samalah seakan-akan macam dekat Thailand ni. Ni kalau korang nak naik bukit ni, tengok mana yang turun, bagi dia orang lepas dulu, baru kita naik. Kalau dah menjadi macam aku gini, time kita nak naik, time tu lah dia nak turun kan. Kan berbahaya macam gini. Kita pula nak naik, nak tekan minyak aja ni. Enjin dah mengerang dah ni kan. Maklumlah kereta tak ada tembur kan. Terpaksa lah tekan je lah minyak ni kan. Tapi bukit dia ni memang tinggi curam.
Aku rasa lebih 45 degree, hampir kepada 50 ke atas lah. 50 degree ke atas. Memang tegak. Okey geng, jom kita ambil gambar dulu kat sini kan. Aku tunjuk korang pemandangan dia. Okey geng, jom turun ikut aku cepat. Okay, ni salah satu tempatnya. Boleh shoot gambar lah kat sini kan. Salah satu point dia lah. Sebenarnya Mersing ni kalau korang tengok kan, dia memang cantik. Cuma dia tak membangun, tak dimajukan. Kalau dimajukan, aku rasa memang tempat ni memang boleh jadi viral memang lah. Tempat persinggahan. Sana mana parking? Orang-orang luar ke pelancong asing ke kan datang kat tempat ni. Cuma dekat sini banyak pulau. Walaupun pulau banyak, tapi pulau yang top biasa orang pergi biasanya itulah Pulau Tioman tu je lah. Tapi ada juga pulau lain yang dia orang pergi, tapi taklah sehebatnya Pulau Tioman tu. Okey, kita pergi ke port yang kedua pula. Ni motor-motor Singapura banyak ni. Kau tengok. Dia orang lagi awal pula daripada kita ni. Okey, kita selfie dulu. Okey geng, tu dia pulaunya. Tu dia. Kan cantik, macam dekat suasana dekat Thailand. Okey, ni kita kasih ambil gambar dulu. Okey geng, settle. Okay, kita tak boleh lama kat sini pasal terlalu panas sangat. Lagipun mak aku ada dalam kereta tu. Okay geng, ni jalan turun bukit dia. Kena slow-slow. Okay, lepas ni aku bawa korang pergi checkpoint yang ketiga pula. Tempat ni baru siap juga. Nampak cantik. Okay, jom geng. Ni hari dia lawa pula. Ya, tu bila cuaca cantik. Cantik. Hari ni panas pula. Dah. Ada botol ni kat sini. Aman, Adam. Okay geng, kita dah sampai pada checkpoint yang ketiga pula ni kita dah sampai kat bawah ni, bawah bukit ni. Kancil. Kalau korang nak sewa chalet, bolehlah pergi kat sebelah ni, yang warna putih ni. Dulu tempat dia tak berapa terurus sangat. Sekarang tengok dah macam cantik je sikit kan. Okey ni geng, dah sampai. Dulu dekat sini tak ada jetty ni Jetty ni dia baru buat tau. Ni untuk healing-healing boleh lah kan. Okay, kita cari parking dulu. Okay, tak boleh lama ni geng pasal terlalu panas sangat ni. Gila tu. Okay geng, kalau korang tengok kat ujung sana tu ada satu jetty tu kat situ Kat situ jetty untuk orang pergi candak sotong nak mancing ke, nak pergi pulau-pulau ke, kat situ juga semuanya. Kat sana. Okay, korang tengok kat sini memang budak-budak kecil je yang pergi mancing kat sini kan.
Memang tak boleh nak larang ni semua budak-budak ni. Memang dia orang dah minat daripada kecil kan. Yang ni kau tengok budak perempuan lagi. Sotong Umpan. Hobi ni geng, hobi. Ada ikan tak? Ada. Ada dua kan? Kadang-kadang kita tengok dia orang ni memang takut lah main dekat JT macam ni kan. Takut, yalah, takut terjatuh ke, takut lemas ke kan kalau jatuh. Tapi berbeza dengan kita kan. Kalau kita jatuh kat sini mungkin lemas lah, tapi kalau dia jatuh kat dalam air ni mungkin timbul rasanya. Itu je beza dengan kita dengan orang-orang laut ni kadang. Okay geng, nanti bulan 9 nanti insyaAllah kita pergi ke laut Candak Sotong. Naik bot yang kat sana tu. Tu bot-bot semua tu untuk pergi ke Candak Sotong. Tapi bulan 9 lah insyaAllah, kalau aku tak ada agak bintang kan, agak-agak kepala tak noneng ke kan, tak muntah lagi, tak mabuk macam dulu aku pergi ada sekali. Memang tak boleh lah. Tapi ni insyaAllah ni kalau tengoklah, kalau okey rasanya pergi kot. Ok gang, vlog aku sampai sini je. Ok, kita jumpa lagi next video. Kita jumpa nanti dekat main kereta 4 wheel lah nanti dekat Johor lah nanti. Okay, stay tune. Okay geng, nampaknya video aku sampai setakat ni je lah geng Okay, jumpa aku nanti di next video InsyaAllah lah. Tapi tak janjilah yang untuk kereta 4 wheel tu kan, yang dekat Johor tu, dekat Sutra Mall. Tak pasti lagi lah untuk aku buat video kat sana. Okay, stay tune. Assalamualaikum.